Okey, baik. Third person. Kata ganti nama diri ketiga. Huwa. Huwa maksudnya ialah dia, he. Okey, laki ke perempuan? Lelaki. Berapa bilangannya? 1. Baik, seterusnya. Huma. Huma maksudnya ialah mereka berdua. Berapa bilangannya? 2. Apa jantinanya? Dua-dua lelaki. Atau mix, seorang lelaki, seorang perempuan. Baik, seterusnya. They, mereka. Whom. Whom, mereka. Berapa bilangannya? 3, minimum 3. Maksimum tidak terkata. Apa jantinanya? Boleh jadi kesemua 3 orang itu, kesemua mereka ialah lelaki sahaja ataupun mixed gender. Dalam satu kelompok ada lelaki dan perempuan. Okey. Baik, seterusnya she, hia. Hia, she, dia. Berapa orang? 1. Apa jantinanya? Perempuan. Baik, seterusnya huma. Huma, mereka berdua. Berapa bilangannya? 2. Apa jantinanya? 2. 2 tu mesti perempuan. Baik, seterusnya. Hunna. Hunna, mereka. Berapa bilangannya? 3. Minimum 3, maksimum tidak terkata. Pastikan kesemuanya 3 orang tu, mereka itu ialah perempuan sahaja. Okey? Jadi untuk third person, domirnya ialah huwa, huma, hum. Hia, huma, hunna. Baik, persoalannya di sini. Cuba tengok huma lelaki dan huma perempuan. Bagaimana kita nak bezakan huma ini lelaki atau perempuan? Jawapannya kena tengok dalam ayat. Kena tengok dalam konteks ayat. Barulah kita dapat detect jantina. Okey? Baik. Sekarang dengar sini. Ada satu kes. Okey, bukanlah satu kes. Contoh, okey. Satu kelas ada 10 orang. Satu kelas ada 10 orang pelajar. 9 orang ialah perempuan dan hanya seorang sahaja ialah lelaki. Bila mana kita nak sebut mereka, they, kita akan sebut hum atau hunna. Saya ulang. Dalam satu kelas ada 10 orang pelajar. 9 ialah perempuan dan seorang ialah lelaki. Bila mana nak sebut mereka, apakah perkataan yang sesuai kita gunakan? Hum ataupun hunna? Cuba Husniza, apa jawapannya? Kita nak sebut hum ataupun hunna? Hum saja. Buat sikit. Hum. Yes, hum. Hum. Okay. Kenapa hum? Majoriti tu perempuan, seorang je lelaki. Baik, dengar sini kelas. Dalam kes ini tak kisah siapa yang jantina apa yang dominan, yang majoriti. Yang pasti bila mana ada gabungan jantina, maka kita gunakan kaedah domir lelaki iaitu hum. Manakala untuk domir perempuan hiya, huma, hunna, khusus untuk perempuan saja, tak share, kita tak kongsi. Okey? Faham kelas? Jadi sebab itulah kita sebut hum, mereka. Untuk mixed gender. Okey? Unless kalau semua satu kelas tu 10 orang tu ialah perempuan sahaja, maka kita akan gunakan hunna. Faham kelas? Kalau faham tolong letak thumbs up kat situ. Yang lain tak respon, ada ke dalam kelas? Ke tengah masak kat dapur ke?
Faham Okey, baik. Ustazah. Baik. Kalau saya laju sangat tolong bagi tahu ya. Baik, seterusnya adalah second person. Baik, dari sudut terjemahan bahasa Melayu, third person ialah macam itulah. Dia, mereka berdua, mereka. Okey. Baik, seterusnya ialah second person. Kata ganti nama diri kedua. Kamu, engkau, awak berdua, kalian, all of you. Baik. Dhamir anta. Okey, ni biasa dengar Ni yang asas, yang basic. Anta bilangan satu, jantina lelaki. Anta, kamu, awak seorang lelaki. Baik, seterusnya antuma, kamu berdua. Bilangan dua. Jantina boleh jadi dua-dua kamu ialah lelaki ataupun mixed gender. Seorang lelaki, seorang perempuan. Contoh, wahai Ali dan Siti, kamu berdua dah makan ke? Tu kita gunakan antuma lelaki. Okay. Baik, seterusnya antum. Bilangan minimum 3, maksimum tidak terkata. Boleh jadi antum, kalian, all of you. Kalian, awak semua. Kalian, boleh jadi ketiga-tiganya sama jantina, lelaki ataupun mix gender. Contohlah ya, dalam kelas TAC 452 ada pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Jadi saya pensyarah, saya akan bagi tahu. Kamu semua dah buat latihan, maka saya akan sebut antum. Okey, antum. Baik, seterusnya. Anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kamu berdua. Dua-dua tu perempuan. Antunna, kamu semua, kalian. Pastikan si kalian tu kalau minimum 3, ketiga-tiganya ialah perempuan sahaja. Seperti biasa, dhamir anti, antuma, antunna ni hanya khusus untuk perempuan sahaja. Kita tak share jantina di sini. Baik, macam mana nak bezakan antuma lelaki dan antuma perempuan? Jawapannya kena tengok dalam konteks ayat. Contoh, wahai Ali dan Siti, kamu berdua dah makan ke? Nampak? Di situ kita tahu kena guna dhamir antuma. Persoalannya, antuma mana? Antuma lelaki ke antuma perempuan? Jawapannya antuma lelaki. Kenapa guna antuma lelaki? Kan sebab kita bercakap, kita menyeru, saya menyeru nama wahai Ali lelaki dan Siti perempuan. Nampak mixed gender kena gunakan kaedah antuma lelaki. Okey. Baik, seperti biasa saya mengkis juga kalau satu kelas, contoh satu kelas tu ada 10 orang, majoriti 9 orang ialah perempuan dan hanya seorang saja lelaki, kita tetap gunakan dhamir lelaki, antum, bukannya antuna. Unless kalau kesemua pelajar dalam kelas tu ialah perempuan, contoh pensyarah cakap, wahai para pelajar, kamu semua sudah makan? Pensyarah sedar kesemua pelajarnya ialah perempuan. Maka pensyarah akan sebut, wahai para pelajar, antunna dah makan? Faham kelas? Faham kelas? Alright, okay. Baik. Seterusnya, first person, kata ganti nama diri pertama. Seperti biasa, hanya 2 ketul saja iaitu dhamir ana, saya. Saya bilangan 1. Sudah tentu. Saya bilangan 1. Dari sudut jantina, tengoklah, okay. Boleh jadi jantina lelaki atau boleh jadi jantina perempuan. Baik, seterusnya, nahnu, kami, kita. Bilangan minimum ialah 2, maksimum tidak terkata. Tak kisah jantina. Boleh jadi dua-dua tu lelaki, boleh jadi dua-dua tu perempuan, boleh jadi mixed gender. Okey. Okey, baik. Jadi, semua sekali ada 14 ketul dhamair. Okey. Dan 14 ini awak kena hafal. Okey, awak kena hafal. Sebab bila mana kata ganti nama diri ada 14, maka kaedah
ataupun tata bahasa bagi fi'il madhi past tense juga ada 14 kaedah. Dan fi'il mudhari' present tense juga ada 14 kaedah. Okey. Baik, untuk permulaan ni hafal dulu sebutan fi'il madhi. Hafal dulu dhamair dalam bahasa Arab. Okey. Bagaimana kita nak hafal? Ni, saya sediakan ilustrasi di sini. Okey. Saya ambil yang ada transliterasi. Ya, Tuhan dah berikan kita tangan lengkap dengan perut-perut jari. Jika awak tengok pada perut jari masing-masing, tak kisahlah tangan kanan ke kiri. Jari tangan bukan jari kaki. Setiap jari kelingking hingga ke jari telunjuk ada 3 perut jari, ada 3 segmen, 3 bahagian. Manakala ibu jari kita andaikan ada 2 bahagian. Jadi semua sekali ada 14. Ada 14 bahagian ataupun ada 14 perut jari bersamaan menyamai dengan menyamai dengan 14 dhamair. Okey, baik. Kita tengok dari kiri sekali. Dari kiri sekali kita andaikan, bukan kiri, saya nak sebut jari kelingking. Jari kelingking atas sekali di belakang kuku itu ialah tempat huwa. Huwa. Manakala perut jari tengah huma. Kemudian perut jari yang paling dekat dengan tapak tangan ialah hum. Jadi jari kelingking ialah dhamir huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Baik, manakala jari manis, dhamir hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Baik, seterusnya jari hantu. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Seterusnya jari telunjuk. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Manakala ibu jari, ana, nahnu. Okey, baik, di sini kita boleh tengok kesimpulannya. Baik, jari kelingking huwa, huma, hum ini adalah untuk jantina muzakkar lelaki. Okey. Juga huma lelaki dan hum lelaki ini juga boleh digunakan secara umum. Bila saya sebut umum maksudnya ialah mixed gender. Okey. Baik, seterusnya jari manis, dhamir hiya, huma, hunna. Ini khusus untuk jantina perempuan sahaja. Dan jari kelingking dan jari manis ini adalah third person, kata ganti nama diri ketiga. Tolong take note, okey. Jari kelingking huwa, huma, hum. Jari manis hiya, huma, hunna. Ini ialah third person, kata ganti nama diri ketiga. Mereka, mereka berdua, dia. Okey. Dan fokus pada jantina. Baik, seterusnya jari hantu dan jari telunjuk. Ini adalah second person, kata ganti nama diri kedua. Kamu seorang, kamu berdua, kalian. Okey. Jari hantu, anta, antuma, antum ini khusus untuk jantina muzakkar lelaki. Namun antuma lelaki dan juga antum boleh digunakan secara umum. Maknanya ada mixed gender. Baik, seterusnya untuk jari telunjuk, anti, antuma, antunna khusus untuk gender perempuan sahaja. Okey, khusus untuk jantina perempuan sahaja. Okey, baik, manakala ibu jari ana, nahnu ini ialah dhamir first person. First person, kata ganti nama diri pertama. Ana dan juga nahnu. Gender boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Baik. Dan kita juga boleh tengok ya, dari sudut bilangan.
semua domir yang terletak di hujung jari, yakni di belakang kuku, iaitu domir huwa, hiya, anta, anti dan juga ana. Bilangannya ialah 1. Huwa, dia, he, seorang lelaki. Hiya, she, dia, seorang perempuan. Anta, you, kamu, seorang lelaki. Anti, you, kamu, seorang perempuan. Ana, saya. Boleh jadi si saya itu lelaki, boleh jadi si saya itu perempuan. Nampak? Bilangannya ialah 1. Baik, manakala bilang perut jari domir yang terletak pada perut jari tengah, huma lelaki, huma perempuan, antuma lelaki, antuma perempuan. Bilangannya ialah 2 sahaja. Okey. Dari sudut jantina, kena tengoklah huma lelaki, huma dan antuma tu dalam konteks ayat. Baik, seterusnya ialah hum, hunna, antum, antunna. Bilangan minimum ialah 3. Maksimum tak terkata. Dari sudut jantina, okey, hum, mereka, lelaki sahaja atau mix gender. Okey. Ataupun sifat umum. Hunna, mereka, perempuan sahaja. Antum, kalian, kamu, lelaki ataupun secara umum. Antunna, kalian, perempuan sahaja. Perempuan sahaja. Okey. Hum, hunna, antum, antunna. Bilangan minimum ialah 3. Maksimum tidak terkata. Baik. Manakala nahnu, bilangan minimum ialah 2. Kami. Boleh jadi kami berdua. Okay, we. Yang pasti bilangan mesti lebih daripada 1, yakni start daripada 2. Maksimum tak terkata. Okay. Baik, ada soalan setakat ni? Jelas? Jelas ke? Laju sangat, perlahan sangat, okey ke? Baik. Saya harapkan okey, baik, saya bagi wajibat ya. Saya harapkan awak untuk buat ilustrasi ini. Maksud saya tekap, ni jangan guna komputer ya. Ambil kertas kosong A4, bersih, tak ada garisan. Kemudian tekap awak punya tapak tangan, tak kisahlah tangan kanan ke kiri, asalkan tangan. Okey. Kemudian buat ilustrasi ini. Supaya bila mana awak menulis secara fizikal, awak akan lebih ingat. Ya, saya tahu saya dah bekalkan ilustrasi ni, gambar jari ni dalam nota F. Ya, saya tahu yang tu. Okey. Namun saya nak awak, ini homework ya, buat juga lukisan ini untuk awak. Okey. Nanti next class saya akan minta awak bawa ke kelas dan hantar kepada saya. Alright. Sebab bila mana pelajar menulis, pelajar akan lebih ingat berbanding hanya menonton sahaja dalam rakaman. Okey, faham ya maksud saya kelas? Dan sebaiknya buatlah warna-warna juga. Ya. Okey. Mungkin awak ingat, maaf cakap, alah ni macam budak-budak aja apa semua. Baik kelas, dengan sini kita ni ialah termasuk saya, okey. Bila kita meningkat usia ni, jadi kemampuan kita untuk menghafal tu agak rendah. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang membantu kita menghafal. Okey, selain daripada membaca Al-Quran apa semua, ada beberapa usaha yang kita boleh manfaatkan. Mungkin setengah orang tu bila terjadi sesuatu peristiwa dia lebih kuat mengingat. Okey, ataupun bila dia nampak benda-benda yang indah, benda-benda warna-warni, dia akan lebih mengingat. Ini kan pula belajar. Okey, belajar awak tak ada pilihan, saya bagi tahu memang pelajar kena hafal yang ini. Okey. Pelajar kena hafal yang ini. Bila nak hafal yang dhamair, awak kena hafal dari sudut jantina, dari sudut bilangan dan dari segi sebutan dhamair ini. Okey. Jadi tolong buat lukisan ini. Okey kelas?
Setelah itu barulah kita boleh masuk ke fi'il madhi, past tense. Okay. Fi'il madhi dan juga fi'il mudhari', present tense. Alright. Baik. Ada soalan setakat ni kelas? Ada soalan ke setakat ni? Ada. Baik, saya terus masuk fi'il madhi, kata kerja kala lampau. Kata kerja kala lampau, past tense. Kata kerja telah berlalu, telah berlaku. Okey, baik. Oleh sebab fi'il madhi ini ada 14, oleh sebab dhamair ada 14 ketul, maka untuk fi'il madhi past tense juga ada 14 kaedah. Kalau semester lepas CSC 402 awak hanya belajar 6 sahaja kaedah. Kenapa 6? Sebab memang belajar yang basic. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Tapi sekarang silibus DSC 452 awak kena belajar 14 kaedah bagi fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Okey, bertepatan dengan 14 ketul dhamair. 14 ketul kata-kata ganti nama diri. Baik, kita tengok dulu fi'il madhi. Okey, baik juga ada dalam nota F ya yang ni. Baik, untuk huwa. Huwa, penerangan di sini tiada huruf tambahan. Tiada kaedah kerana huwa di sini mengekalkan original word, kata akar, kata dasar bagi sesebuah kata kerja. Okey. Baik, saya ambil contoh lah ya bahasa Inggeris. Okey, saya ambil contoh lah ya sebutan bahasa Inggeris. Bila mana diberi perkataan went, adakah ini root word? Jawapannya tidak. Root wordnya ialah go dalam simple tense ataupun present tense. Betul tak kelas? Kalau saya salah tolong bagi tahu. Baik, berbeza dengan bahasa Arab. Dengar baik-baik kelas, tolong catat juga take note juga. Dalam bahasa Arab, kata kerja root word dalam fi'il madhi past tense. Saya ulang, kata akar, kata dasar bagi sesebuah kata kerja dalam bahasa Arab ialah dalam fi'il madhi past tense. Kata kerja kala lampau, kata kerja telah berlaku. Baik, saya ambil contoh menulis. Menulis. Okey. Menulis dalam bahasa Arab ialah kataba. Kataba. Ini ialah original word. Original word. Ini ialah root word. Okey. Bagaimana kita nak tahu ini root word? Ini kata akar. Jawapannya ialah kena tengok pada tulisan Arab itu sendiri. Kataba. Kita ada huruf konsonan, huruf kaf, huruf ta dan juga huruf ba. Kita ada huruf K, kita ada huruf T, kita ada huruf B. Dalam bahasa Arab, huruf konsonan, root word itu, bagaimana kita nak kenal perkataan itu ialah kata akar. Paling-paling tidak, perkataan kata kerja itu terdiri daripada 3 huruf konsonan. Dalam kes ini huruf konsonan ialah huruf K, huruf T, huruf B. Okay. Dan yang kedua, kaedah yang kedua ialah huruf akhir iaitu huruf ba, huruf B berbaris atas. Bila sebut baris atas, makanya diakhiri dengan huruf vokal A. So, perkataan kataba ini ialah original word, kata akar, kata dasar. Dan dari sudut terjemahannya ialah telah menulis. Kataba, telah menulis. Okey. Baik, persoalannya, siapa yang menulis? Mana boleh tiada entiti? Jawapannya ialah
he, huwa. Macam mana kita tahu ini huwa? Baik, dengar sini kelas. Dalam fi'il madhi, huwa tiada kaedah. Ia mengekalkan perkataan original kata kerja tersebut. Maka kataba telah menulis. Secara automatiknya terjemahannya ialah dia lelaki telah menulis. Dia lelaki telah menulis. Contoh ayat. Taufik telah menulis kerja rumah. Okey, contohlah sekadar contoh saja. Telah menulis kerja rumah. Taufik lelaki. Berapa orang Taufik? 1. Maka kita gunakan kata dhamir huwa. Maka dalam bahasa Arab kita buat terjemahan Taufik kataba al-wajibat. Nampak? Taufik kataba al-wajibat. Taufik telah menulis kerja rumah. Okey? Faham kelas? Kita tak perlu mention perkataan huwa sebab secara tersiratnya kataba ini sudah mewakili huwa. Apa maksud huwa? Dia, he, seorang lelaki. Siapakah huwa dalam ayat tersebut? Jawapannya ialah Taufik. Taufik seorang lelaki. Faham kelas? Faham kelas? Baik, seterusnya huma lelaki. Okey, huma lelaki. Huma lelaki kaedahnya ialah alif di akhir. Tambah alif sahaja di akhir atau dalam transliterasi ialah ejaan A yang bergaris atas. Bunyinya panjanglah sedikit. Maka kataba. Sebab tu sebutan penting ya. Sebutan mempengaruhi terjemahan. Salah sebut, salah terjemahan. Huwa kataba. Huma kataba. Bezakan. Huwa kataba. Huma kataba. Mereka berdua telah menulis. Kita boleh saja sebut huma kataba atau sekadar menyebut kataba sahaja. Sebab pada perkataan kataba sudah ada kaedah. Kaedahnya ialah di akhir, alif di akhir. Dan ini menunjukkan ada huma lelaki. Okey. Baik, contoh ayat. Taufik dan Akmal telah menulis. Nampak saya sebut dua subjek di sini, dua entiti. Dua-dua lelaki. Taufik dan Akmal telah menulis. Maka dalam bahasa Arab berbunyi Taufik wa Akmal kataba ad-dars, pelajaran. Okey. Taufik dan Akmal telah menulis pelajaran. Okey. Baik, seterusnya hum, mereka. Kaedahnya ialah waw alif di akhir. Bila sebut waw alif di akhir, maka huruf akhir pada kata kerja tersebut dalam kes ini ialah huruf B, huruf ba, mesti berbaris hadapan. Okey, atau di kata lain, kalau hum kaedahnya ialah bunyi u, huruf u yang bergaris atas. Kena panjang sikit tau. U. Okey. So kaedah hum ialah waw alif di akhir. U. Maka bunyinya ialah katabu. Okey. Contoh. Taufik wa Akmal wa Ridwan katabu. Nampak? Ada 3 nama lelaki di sini. Taufik, Akmal dan Ridwan. Maka kena gunakan kaedah hum, katabu. Jangan sebut, tak perlu dah sebut sebutan hum di sini sebab pada katabu sudah ada kaedah
waw alif di akhir, huruf U bergaris atas. Ini sudah menunjukkan dhamir hum. Okey. Para pelajar telah menulis. At-tullab katabu. Okey. Bila sebut para pelajar, maka kita faham, bilangan minimum mesti 3. Maksimum tak terkisah. Okey. Ataupun mixed gender. Contoh, Taufik wa Siti wa Akmal katabu, telah menulis. Okey. Baik, faham setakat ni kelas? Jelas? Baik, seterusnya ialah hiya. She. Bila sebut she, maka kaedahnya, maka jantinanya ialah perempuan bilangan 1. Baik, untuk fi'il madhi, kaedahnya ialah huruf ta yang berbaris mati. Yang mana sebelum huruf ta itu, huruf akhir pada kata kerja mesti berbaris atas. Ingat, dalam kes ini kita ambil contoh perkataan kataba. Okey, huruf akhir ialah huruf ba, huruf B. Huruf B ini mesti berbaris atas sebelum digabungkan dengan huruf ta yang berbaris mati, kaedah bagi hiya. Atau di kata lain bunyi at, maka bunyinya ialah katabat. Contoh ayat, Siti telah menulis ad-dars, pelajaran. Siti katabat. Siti katabat ad-dars. Okey? Faham kelas? Janganlah pula salah jantina. Ingat, bahasa Arab sangat pentingkan jantina. Ali katabat. Salah ya. Ali tu lelaki. Maka kena gunakan dhamir huwa. Okey. Dalam kes ini hiya, she. Maka kena gunakan maka kena gunakan gender perempuan, bilangan 1. Okey. Baik, seterusnya huma. Huma perempuan. Huma perempuan. Kaedahnya ialah ta di akhir. Sebelum sebutan ta itu huruf akhir pada kata kerja iaitu huruf ba, huruf B di sini mesti berbaris atas. Atau di kata lain maka kalau huma perempuan bunyinya ialah katabata. Contoh ayat, Jasila wa Husniza katabata ad-dars. Jasila dan Husniza, nampak dua-dua nama ni perempuan, telah menulis pelajaran. Okey. Baik, seterusnya hunna, mereka perempuan sahaja. Kaedahnya ialah na di akhir. Sebelum sebutan na, huruf akhir, dalam kes ini huruf ba, huruf B berbaris mati. Dalam kes ini berbaris mati. Bila sebut baris mati, makanya selepas huruf B ini tiada huruf vokal lah. Okay? Kalau hunna, kaedahnya na di akhir. Maka bunyinya ialah katabna. Katabna. Contoh ayat, petiklah 3 nama perempuan. At least. Okay. Jasila wa Husniza wa Syamila. Ada 3. Katabna ad-dars. Faham kelas? Tetapi awas, kalau awak petik 3 nama, 2 jantina perempuan, 1 jantina lelaki. Contoh, Jasila wa Husniza wa Taufiq. Dalam kes ini kena gunakan dhamir hum. Katabu Jasila wa Husniza wa Taufiq katabu. Baik, setakat ni ada soalan ke? Jelas? Jelas Ustazah. Okey, baik, itu ialah third person. Bila kita sebut third person, makanya kita ada petik nama orang tersebut. Okey, para pelajar telah menulis, macam tu.
belajar lelaki itu. Okay, kita ada petik nama. Baik, seterusnya second person. Second person. Bila sebut second person, ini bermakna kita sedang bercakap dengan second person tersebut. Baik, dalam bahasa Arab, cara mudah nak kenal, nak bezakan antara third person dan second person ialah dalam bahasa Arab ada sebutan wahai. Dalam tulisan Arab kita sebut ya. Okay. Dengar sini kelas. Kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kita akan sebut selamat pagi cikgu. Kita ada tanda koma di situ. Saya ulang. Selamat pagi cikgu. Di sini cikgu adalah second person. Maknanya saya mengucapkan selamat pagi kepada cikgu. Okay. Dan si cikgu itu ialah second person. Sebab kita ada tanda koma dalam ayat bahasa tersebut. Tetapi dalam bahasa Arab, bila mana kita bercakap dengan second person, kita kena menyeru nama dia. Wahai. Seolah-olah kita sebut selamat pagi, wahai cikgu. Okay. Jadi dalam bahasa Arab kena sebut ya, wahai. Okay. Terjemahannya ialah wahai, ya. Bila ada perkataan ya, maka kita faham nama berikutnya orang tersebut ialah second person. Okay. Sabah al-khair ya ustaz. Awak tak boleh sebut sabah al-khair ustaz. Tak boleh. Tak boleh. Okay, awak kena sebut wahai juga. Okay, sebagai contoh. Saya minta Jasila baca. Contoh saja, saya minta Jasila baca. Dalam bahasa Melayu kita boleh sebut atau dalam bahasa Inggeris kita boleh sebut Jasila, tolong baca ayat ini. Nampak? Hanya petik saja nama orang tersebut. Jasila, baca ayat ini. Jasila sedar namanya dipanggil. Baik, tetapi dalam bahasa Arab, okay, bila mana kita memanggil ataupun menyeru nama orang, kena ada wahai. Ya Jasila, bla 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 bla. Okay, so kesimpulannya, second person mesti ada wahai. Ya, seketul ya saja. Okay. Boleh ke tulis Arab dalam PDF ni? Sekejap tak boleh. Okay, tak boleh tulis Arab. Okay, faham kelas? Kalau tak ada sebutan ya, maka nama yang disebut itu ialah third person. Kalau ada sebutan ya, maka nama yang disebutnya itu ialah second person. Okay, baik. Contoh, okay, second person. Anta, kamu seorang lelaki. Kaedahnya ialah ta di akhir. Sebelum sebutan ta, huruf akhir pada kata kerja tersebut dalam kes ini ialah huruf ba, huruf bi mesti berbaris mati. Maka bunyinya ialah kata beta. Anta kata beta. Okey. Contoh ayat. Wahai Taufik, kamu telah menulis pelajaran. Wahai Taufik, ya Taufik, kata beta ad-dars. Okay, saya ulang. Ya Taufik, kata beta ad-dars. Kalau awak tak sebut sebutan ya sebelum nama Taufik, Taufik ad-dars. Dalam kes ini perkataan nama Taufik itu ialah third person. Maka kena gunakan huwa. Saya ulang. Taufik kataba ad-dars. Taufik telah menulis pelajaran. Berbeza dengan ya Taufik katabta ad-dars.
Wahai Taufik, kamu telah menulis pelajaran. Faham kelas perbezaan second person dan third person? Jelas ke? Okey, baik. Seterusnya antuma lelaki. Sebenarnya second person ni senang sebab dia dah ada macam ritma akhir. Anta, ta, kata beta, kamu lelaki telah menulis. Antuma, tuma, kata betuma, kamu berdua telah menulis. Antum, tum, kata betum, kalian telah menulis. Anti, ti, kata beti, kamu seorang perempuan telah menulis. Contoh, ya Jasila, kata beti ad-dars. Okay. Antuma, tuma, kata betuma. Antunna, tunna, kata betunna. Okay. Ini semua ialah second person. Second person untuk fi'il madhi dia senang je. Dia ada bunyi rima akhir dari dhamir tersebut. Okay. Faham setakat ni kelas? Baik, seterusnya. Ana kaedahnya ialah tu di akhir. Dan sebutannya ialah kata betu. Saya telah menulis. Macam mana nak ingat sebutan tu ni? Alah, awak boleh ingat punya. Baru-baru ni Ramadan, awak kan berniat sahur. Nawaitu. Itu ialah fi'il madhi. Nawai telah berniat. Tu aku. Aku telah berniat. Nampak baru sedar ke? Nawaitu itu ialah fi'il madhi. Kenapa pula kita sebut fi'il madhi? Mestilah niat kan mendahului dari segala perbuatan. Sebelum kita melafazkan di mulut dah berniat. Sebab itulah mulut tu cakap aku telah berniat untuk berpuasa esok hari bla 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 bla. Okey, nampak? So ingat kaedah bagi fi'il madhi untuk ana ialah tu di akhir. Ingat. Nawaitu. Allah, saya nak Arab sekejap Nawaitu. Okay. Okay, baik. Seterusnya ialah nahnu. Kaedahnya ialah na di akhir. Na di akhir. Kata na. Tapi awas. Bezakan dengan nahnu. Bezakan dengan hunna. Mana tadi hunna? Tengok ni hunna. Hunna kaedahnya ialah na di akhir. Nampak? Tak panjang. Na. Kata na itu ialah hunna. Manakala nahnu, na panjang sedikit. Sebab tu semasa ujian bertulis terutamanya bila memberikan jawapan, ejaan kena betul. Kalau awak salah eja, beri jawapan salah ejaan, kita terpaksa tolak markah. Sebab bahasa Arab salah sebutan, maka terjemahan juga berbeza. Okay, sebab tu jangan ambil ringan tentang ini. Sama juga dengan role play, sebutan kena jelas. Panjang pendek sebutan itu kena jaga. Kata na itu ialah hunna. Kata na itu ialah nahnu. Okay, faham kelas? Faham ke? Jelas ke? Faham Ustazah. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada Baik, jika kita tengok kaedah bagi fi'il madhi, kaedah semuanya berlaku di akhir perkataan. Tengok yang kaedah-kaedah yang dah diwarna merah ni. Macam huma, alif di akhir a,
hum, hiya, at, huma, ata, okay, dan sebagainya. Semuanya ialah kaedah berlaku di akhir perkataan kecuali huwa huwa tak ada kaedah. Okey, baik, boleh kita pergi ke fi'il mudhari' present tense? Ya, fi'il madhi kena hafal kaedahnya. Memang kena hafal. Awak kena hafal. Okey. Nak mudahkan hafalan, buatlah lagu. Buat lagu. Okey, buat lagu. Sebab itulah pentingnya tangan tadi tu. Okey, tangan ni penting. Sebab awak dah hafal, awak tahu di manakah kedudukan huwa, huma, hum dan sebagainya. Awak tahu apa jantina bagi setiap domir. Awak tahu apa bilangan setiap domir. Maka insya-Allah ia boleh membantu awak hafal kaedah fi'il madhi. Okey, baik, sekarang kita akan masuk kaedah fi'il mudhari' present tense. Baik, fi'il mudhari' kaedah berlaku di awal dan ada beberapa domir mempunyai kaedah yang berlaku di akhir perkataan kata kerja tersebut. Okey. Kalau semester lepas awak hanya belajar tentang kaedah fi'il mudhari' untuk domir huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu, yang basic aja. Namun untuk semester ini tak dapat lari ya, memang kena hafal kaedah bagi 14 domir. Okey, 14 domir. Okey, dah, jom kita tengok kaedah bagi fi'il mudhari'. Okey. Kalau huwa, kaedahnya ialah huruf ya, huruf y di awal. Baik, bila saya sebut kaedah, tolong take note ya. Bila sebut kaedah, kaedah di sini merujuk kepada huruf, bukannya sebutan. Okey. Bezakan dan tolong fahamkan ayat saya. Bila sebut kaedah, kaedah di sini ialah huruf tersebut, bukannya sebutan. Contoh, kalau huwa, fi'il mudhari' bunyinya ialah yaktubu. Kaedah di sini yaktubu, kaedah di sini ialah huruf ya, huruf y di awal. Huruf y di awal. Y di sinilah menunjukkan kaedah bagi huwa. Okey. Jangan pula ingat kaedah di sini ialah sebutan ya, ya. Tidak. Okey. Sebab nanti akan muncul beberapa kosakata kata kerja dan ada perubahan di situ. Okey. Tapi yang pasti awak kena ingat bila sebut kaedah merujuk kepada huruf sahaja. Okey. Baik, kalau huwa kaedahnya ialah huruf ya, huruf y di awal. Maka bunyinya ialah yaktubu. Contoh ayat, Taufiq yaktubu ad-dars. Ingat, ini present tense. Taufiq lelaki. Berapa orang Taufiq? Seorang. Maka kita faham, kena guna huwa. Kata kerja, menulis. Jadi kalau huwa kaedahnya ialah huruf y di awal, maka bunyinya ialah yaktubu. Taufiq yaktubu ad-dars. Taufiq sedang menulis pelajaran. Sedang, sebab ini present tense. Baik, manakala huma lelaki. Kaedahnya ialah huruf y di awal dan akhir ani. Kaedahnya ialah huruf ya di awal dan akhir alif nun. Berarti kata lain bunyi ani ataupun bunyi an. Yang pasti bunyi panjang sikit dia ada bunyi n. Maka bunyinya ialah yaktuban. Nampak tak? Kaedah hanya berlaku di awal dan akhir perkataan kata kerja tersebut. Kalau tadi huwa dah bunyi yaktubu, huruf ta, huruf ti berbaris hadapan, tu. Jangan pula bila huma jadi yaktabani, yaktibani. Tidak, jangan kacau yang lain. Yaktubu
Kalau huma yaktubani. Itu je. Contoh ayat, dua lelaki. Ini huma lelaki. Taufik wa Akmal yaktubani ad-dars. Taufik dan Akmal sedang menulis pelajaran ataupun mixed gender. Siti wa Akmal yaktubani. Siti dan Akmal sedang menulis pelajaran. Nampak? Okey. Baik, seterusnya hum. Hum kaedahnya ialah huruf ya, huruf y di awal dan akhir waw nun. Una ataupun un. Okey. Maknanya huruf nun itu kita tak letak baris. Boleh sebenarnya. Okey. Tapi ni saya beritahu kaedah asal. Okey. Yaktubuna. Nampak? Yaktubuna. Contoh ayat, Taufik wa Siti wa Roger yaktubuna ad-dars. Okey? Faham setakat ni kelas? Jelas? Baik, seterusnya hiya, she. Kaedahnya ialah huruf ta, huruf T di awal. Maka bunyinya ialah taktubu. Taktubu. Okey. Baik. Manakala taktubu contoh ayat Jasila taktubu ad-dars. Baik, bila dah petik nama orang, nampak bila third person saya akan sebut perkataan petik. Bila dah petik nama orang dalam ayat, contoh Jasila taktubu ad-dars. Jangan pula sebut Jasila, hiya, taktubu. Tak payah dah hiya. Okey. Sebab pada perkataan taktubu, kaedah huruf T ini dah mewakili hiya secara tersiratnya. Okey. Sebab bila mana awak sebut hiya, Jasila, hiya taktubu. Itu dah salah. Ya, hati-hatilah ya. Bila dah petik nama orang, dah kenal pasti jantina, terus kepada fi'il. Tak payah lagi dah sebut domir. Sebab pada fi'il ini sudah ada kaedah. Kaedah ini sudah mewakili domir tersebut. Okey. Okey, baik, seterusnya huma perempuan. Kaedahnya ialah huruf ta, huruf T di awal dan akhir alif nun ani. Taktubani. Nampak? So bezakan ya kaedah huma lelaki dan huma perempuan. Huma lelaki kaedahnya di awal huruf Y dan akhir ani. Manakala huma perempuan kaedah awal ialah huruf T dan akhir ani. Okey? Baik, seterusnya hunna. Tengok hunna. Hunna jari manis. Kalau kita tengok adik-beradik jari manis, hiya, huma, hunna. Si hiya kaedah awal huruf T. Huma juga kaedah awal ialah huruf T. Tetapi hunna ni degil sikit. Hunna ni kaedah awal ialah huruf Y di awal. Dan akhir na. Sebelum sebutan na, huruf akhir mesti berbaris mati. Dalam kes ini, huruf akhir ialah huruf P, huruf akhir kata kerja. Ebna. Jadi yaktubna. Yaktubna. Para pelajar perempuan telah sedang menulis pelajaran. At-talibat yaktubna ad-dars. Jasila wa Syamila wa Nazirah. Tiga nama perempuan. Yaktubna ad-dars, sedang menulis pelajaran. Apa domirnya? Domir yang tersirat yaktubna. Huruf Y di awal, kaedahnya huruf Y di awal dan akhirnya domirnya ialah hunna. Okey? Kenapa guna hunna? Sebab dalam ayat petik nama 3 orang wanita. Faham kelas setakat ni? Jelas ke?
Okay, baik. Seterusnya, second person. Sekali lalu kita tengok second person. Kaedah awal spesen aja. Maksud saya kaedah awal mesti huruf T di awal. Huruf ta di awal. Tetapi akhir apa jadi? Jom kita tengok. Kalau anta kaedahnya ialah huruf ta, huruf T di awal. Maka bunyinya ialah taktubu. Taktubu. Baik, kalau antuma kaedahnya ialah huruf ta, huruf T di awal dan akhir alif nun. Ani, taktubani. Baik, seterusnya antum. Kaedah awal ialah huruf ta, huruf T di awal dan akhir una, waw nun di akhir. Taktubuna. Okey. Contoh taktubuna. Wahai, contohlah. Ya Nazirah wa Jasila wa Taufiq. Nampak? Wahai, saya seru. Ya Nazirah wa Jasila wa Taufiq. Di sini saya menyeru dua perempuan, satu lelaki. Maka kena gunakan dhamir antum. Taktubun. Antum taktubun ad-dars. Kalian, wahai Nazirah, Jasila dan Taufik, kalian sedang menulis pelajaran. Okey? Baik, seterusnya anti kaedahnya ialah huruf ta, huruf T di awal dan akhir ina, in. Maka bunyinya taktubina ataupun taktubin. Baik, seterusnya. Antuma. Kaedahnya ialah huruf ta, huruf T di awal dan akhir ani, taktubani. Baik, seterusnya. Antunna. Taktubna. Kaedahnya ialah huruf ta, huruf T di awal dan akhir na, taktubna. Okey, dapat kelas? Okey ke setakat ni? Baik, seterusnya. Ana kaedahnya ialah huruf hamzah di awal. Baik, ini ingin saya beritahu ya, di dalam nota F ada typo. Ana kaedahnya ialah huruf hamzah di awal dan ejaan transliterasi ialah apostrofi sahaja sebenarnya. Okey, ialah apostrofi sahaja. Saya tersilap di sini. Okey, kenapa bukan apostrofi A? Okey, sebab macam saya cakap, bila sebut kaedah hanya merujuk kepada huruf sahaja. Okey, huruf hamzah dalam tulisan transliterasi ialah apostrofi. Dalam kes ini, menulis. Saya sedang menulis. Memang bunyinya ialah aktubu. Tetapi, saya ambil contoh perkataan yang memang awak biasa sebut. Usolli. Usolli, aku sedang sembahyang. Aku sedang bersolat. Persoalannya, kenapa bunyi usolli? Kenapa tidak berbunyi asolli? Nampak tak kat situ? So, kesimpulannya untuk ana kaedahnya ialah apostrofi. Sama ada bunyi a apostrofi a ataupun u apostrofi u, itu kena tengok pada perkataan kata kerja tersebut. Dalam kes ini, bila mana huruf konsonan menulis katabah, dan huruf konsonannya ialah huruf kaf, huruf T dan juga huruf ba. Huruf K, huruf T, huruf B. Ada 3 je huruf konsonan. Ini katabah, menulis. Tetapi usolli tadi, usolli tadi, huruf, ingat ya, root wordnya ialah solla. Solla. Kalau kita pecahkan
huruf ini nak mendapatkan root wordnya ialah huruf S, lam, alif maksurah. Nampak tak? Dia terdiri daripada 4 huruf konsonan dalam tulisan Arab. Okey. Kenapa A ni dalam huruf konsonan? Ingat, ini transliterasi. Dan bila sebut huruf konsonan dalam tulisan bahasa Arab, mana kena tengoklah pada tulisan Arab. Dia huruf alif maksurah, huruf alif yang macam bentuk huruf ya. So kesimpulannya, sembahyang, solat, sebutannya dalam kata akar, kata dasar, yakni dalam fi'il madhi ialah solat. Okey, yang mana huruf konsonannya ialah huruf sod, lam, alif maksurah, iaitu huruf S, L dan A. Dan ia terdiri daripada 4 huruf konsonan. Maka sebab itulah dalam fi'il mudhari' ia berbunyi usolli. Nampak tak? Dia tak akan bunyi asalli. Berbeza dengan kata apa tadi. Sebab huruf konsonan ni 3. Yang ini kawan ni solat, sembahyang, huruf konsonannya 4. Okey. Baik, tu tak perlu awak pening-pening. Okey. Ini saya cuma nak beritahu je kenapa ada bunyi usolli, kenapa bunyi aktubu. Okey. Yang pasti untuk transliterasi bagi ana ialah huruf untuk kaedah bagi dhamir ana ialah hamzah di awal. Dalam ejaan transliterasi ialah apostrophe. Okey. Baik, manakala nahnu kaedahnya ialah huruf N, huruf nun di awal, maka bunyinya ialah naktubu. Okey. Kami sedang ataupun kita sedang menulis. Baik, setakat ni ada soalan? Jelas ke? Okey ke? Tolong respon. Okey, baik. Sekarang kita cuba buat latihan. Okey. Baik, untuk fi'il madhi terlebih dahulu. Okey. Untuk fi'il madhi terlebih dahulu. Saya ambil contoh perkataan nazara. Boleh nampak ke word? Last. Boleh ya? Okey, baik. Yang mana tulisan Arabnya ialah begini, nazara. Okey, ada macam bunyi nazirah kat sini. Baik, dan kat sini nazara ini ialah kata kerja. Bagaimana kita tahu ini kata kerja? Okey, dan apakah jenis kata kerja itu? Jenis fi'il madhi past tense atau jenis fi'il mudhari present tense? Huruf Z ni sebenarnya ada garis kat bawah. Baik, jawapannya ialah baik, cuba Jasila, nazara. Sekali lalu je kita tengok. Ini fi'il. Kata saya dah beritahu siap-siap. Nazara ini ialah fi'il, kata kerja. Soalan saya, Jasila, ini fi'il apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Jasila, cuba. Ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? Jasila, boleh on mic? Salah tak apa, kita belajar. Taufik. Boleh on mic Taufik?
Nazwa, boleh on mic? Saya ni macam cakap seorang je. Baik, siapa boleh tolong? Nazara, ini fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Siapa nak cuba? Fi'il madi Ustazah. Yes, ini ialah fi'il madhi, past tense. Bagaimana kita tahu ini fi'il madhi? Okey, pertama jelas-jelas huruf akhir ada baris atas. Dalam kes ini, huruf akhir ialah huruf R, huruf ra. Dan huruf akhir ini berbaris atas di akhir, yakni diakhiri dengan huruf vokal A. Baik, dan yang kedua kita boleh nampak huruf perkataan nazara ini terdiri daripada 3 huruf konsonan. Huruf N, huruf Z dan juga huruf R. Okey, nazara. Baik, ini ialah original word. Bagaimana kita tahu ini original word? Bila mana huruf akhir ni berbaris atas, maka ini original word. Bila sebut original word, secara automatiknya apa domainnya kelas? Nazirah? Nazara, terjemahannya ialah, secara kasar terjemahannya ialah melihat. Baik, kita tahu nazara ini ialah original word. Makanya, apa domain yang tersirat di sini Nazirah? Boleh on mic Nazirah? Baik kelas, beginilah ya bila kelas online ni, okey. Saya tak nak ada komunikasi satu hala saja. Kalau awak tak dapat on mic, mungkin ada masalah teknikal ke pada mikrofon tu ke, paling tidak tolonglah respon dalam chat box tu supaya saya tahu awak hadir ke kelas. Memang ada ya mak cakap belajar dia on je Jimmy tapi sebaliknya dia buat benda lain. Itu urusan awak dengan Tuhan ya. Kalau saya tak reda dengan perbuatan tu. Sebab awak kena allocatekan waktu 2 jam ini untuk saya, untuk kelas kita ni. Okey. Baik, ada sesiapa boleh respon? Syamimi? Nazwa? Boleh on mic? Okey. Baru ada respon dalam chat box. Okey, baik Syamimi. Boleh on mic Syamimi? Boleh respon dalam chat box supaya saya tahu awak hadir ke kelas, bukan sekadar isi attendance dalam YouFuture apa semua. Supaya saya tahu awak memang masuk kelas sekarang. Baik Jasila, boleh on mic? Boleh Ustazah. Okey, mana awak tadi? Saya panggil nama awak tadi. Ke saya dah sebut ya Jasila. Ya salah saya juga. Ya okey baik, ya Jasila. Baik, nazara ini ialah original word. Maka secara automatiknya apa domir yang tersirat dalam perkataan ini? Nahnu ke Ustazah? Mana pula nahnu? Ke Jasila? Domain. Apa domir yang tersirat daripada 14 ketul tu? Apa domirnya bagi nazara? Ingat saya bagi hint. Nazara ini ialah original word. Kata akar, kata dasar. Apa domirnya? Huma. Bukan. Bukan. Jangan main tembak saja. Nota F tu lengkap dah. Serba-serbi ada. Huwa. Yeza. Huwa. Okey, saya ulang kelas. Nazara. Saya tak bagi terjemahan sebenar. Nanti awak tahu pula apa ni. Saya minta awak berfikir dan menyelidik.
Baik, nazara ini original word. Kenapa ini original word? Sebab ia terdiri daripada 3 huruf konsonan iaitu huruf nun, huruf za dan juga huruf ra. Dan ia dikuatkan lagi dengan baris atas pada huruf akhir. Ini original word. Bila sebut original word, maka secara automatiknya ia adalah dhamir huwa, dia, he. Dan secara automatiknya Husniza, ini fi'il apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Husniza? Fi'il Nazara. madhi Ustazah. Yes, fi'il madhi past tense. Kata kerja telah berlaku. Nazara, terjemahan kasarnya ialah melihat. Okey, namun hakikatnya kita tahu dah bila kita dah bedah perkataan ini, nazara original word dhamir huwa, maka fi'il madhi. Maka terjemahan nazara ialah dia lelaki telah melihat. Dia lelaki telah melihat. Okey. Faham kelas? Faham Syamimi? Okey, baik. Husniza, cuba. Kalau huma lelaki. Kalau huma lelaki. Sekejap ya. Okey, baik. Kalau huma lelaki, apa bunyinya Husniza? Nazara. Yes, nazara. Okey. Tapi nanti janganlah pula dalam skrip awak buat double A ni sebab saya nak cepat. Jadi patutnya kena letak ada A garis atas macam ni. Nazara. Baik, kalau hum, saya letak warna merah lah senang. Kejap Husniza, kejap. Okey, saya ulang. Huwa nazara. Huma nazara. Baik. Kalau hum apa bunyinya Husniza? Nazaru Ustazah. Yes, nazaru. Huruf U yang bergaris atas. Okey, baik, teruskan. Kalau hiya. Husniza. Nazarat. Yes, huma perempuan. Nazarota. Hanya pendek jaga Nazarota. semula. Nazarota. Yes, nazarata. Okey, A garis atas Baik, hunna. Nazarna. Yes, nazarna. Baik, seterusnya anta. Ni senang. Anta. Nazarta. Yes, teruskan antuma. Nazartuma. Yes, seterusnya antum. Nazarti. Apa pula T? Antum. Jari tu Nazartum. penting. Semula. Nazartum. Yes, anti. Nazarti. Yes, antuma. Nazartuma. Antunna. Nazartunna. Yes, ana. Nazartu. Nahnu. Nazarna. Yes. Okey, faham kelas? Nampak? Kita tak kacau yang lain. Kaedah untuk fi'il madhi hanya berlaku di akhir perkataan sahaja. Okey? Okey, baik. Manakala fi'il mudhari'nya berbunyi untuk huwa yanzuru. Okey? Yanzuru. Kenapa huwa? Kita biasanya akan ambil huwa sebagai paksi sebagai penanda aras lah. Okey. Kalau huwa kaedahnya ialah huruf Y di awal dan huruf akhir berbaris hadapan. Okey. Okey, baik. Cuba Jasila. Cuba. Huwa yanzuru, dia seorang lelaki sedang melihat.
Okey, baik. Kalau huma lelaki, apa bunyinya Jasila? Jasila boleh on mic. Boleh Ustazah? Okey, cuba Jasila. Huma lelaki, apa bunyinya? Ataupun kita Yan buat step by step. Okey Jasila, fokus. Ini fi'il Mudhari. mudhari' present tense, kata kerja sedang berlaku. Okey, kalau huwa kaedahnya ialah huruf Y di awal. Kalau huma lelaki apa kaedahnya? Yanzurani. Fokus. Apa kaedahnya? Huruf huma lelaki, huruf Y di awal dan akhir Alif nun bawah. ani. Ani. Sebut saja sebutan dia. Okey. Ani. Okey. Ini saya letak Yan tanda tolak ni, jangan pula ya buat dalam ujian ya. Ini saya nak kasih nampak je. Okey, baik. Sekejap. Okey. Maka kalau huma lelaki, apa bunyinya Jasila? Yanzurani. Yes. Yanzurani. Yanzurani. Nampak? Jangan pula bunyi yanzarani pula. Okey. Baik, seterusnya. Kalau hum apa kaedahnya Jasila? Huruf Ya depan huruf dengan Y di una. awal dan akhir Una. una. Maka bunyinya Yanzuruna. yes. Baik, seterusnya hiya. Hiya apa kaedahnya? Tambahan ta kat depan. Huruf ta, Ya. huruf T di awal. Maka bunyinya Tanzuru. yes. Baik, seterusnya antuma. Antuma lelaki, antuma pula. Huma lelaki. Huma. Apa kaedahnya? Huruf ta di depan. Ani Di akhir. di Okey. akhir. Maka bunyinya ialah Tanzuru. Aish. Tanzurani. Yes. Tanzurani. Baik, seterusnya hunna. Nah, huruf ya di depan. Dan Huruf akhir na. maka bunyinya Yanzurna. yes. Baik, seterusnya anta. Anta apa kaedahnya? Huruf ta di depan. Dan akhir Baris baris hadapan. Maka hadapan. bunyinya Tanzuru. tanzuru. Yes. Baik, seterusnya antuma. Ta huruf di depan, belakang ani. Maka bunyinya Tanzurni. Aish. Tanzuruni. Tanzurani. Zurani. Yes. Baik, seterusnya antum. Huruf ta di depan, Hmm. una di belakang. Yes. Maka bunyinya Tanzuruna. yes. Tanzuruna. Okey. Baik, seterusnya anti. Huruf ta di depan, belakang ina tambah Yes. Maka bunyinya Tanzurina. yes. Seterusnya antuma perempuan. Antuma huruf ta di depan, belakang ani. Maka bunyinya Tanzurani. yes. Antunna. Huruf ta di depan Dan akhir na di akhir. maka Tanzurna. yes. Baik, seterusnya ana. Huruf alif di depan. Hamzah. Kita sebut Hamzah. Hamzah. Okey, huruf Hamzah di awal. Maka bunyinya ialah Anzuru. yes. Anzur. Anzuru. Baik, seterusnya kalau nahnu. Huruf nun di hadapan. Maka bunyinya Nanzuru. yes.
Baik, faham kelas? Faham Ustazah. Yang lain okey, tolong respon. Nazwa, faham ke? Jelas ke? Syamimi, Taufik, Nazirah? Okey, baik. Sebelum kita bersurai sekejap ya. Sekejap. Baik, berbalik kepada nota F tadi. Okey, kita tengok. Tadi. Baik, kita tengok kaedah fi'il mudhari', present tense, kata kerja sedang berlaku. Kita tengok kaedah bagi hiya. Hiya. Hiya kaedahnya ialah huruf ta, huruf T di awal. Dan juga kaedah bagi anta. Anta. Anta juga kaedah huruf ta, huruf T di awal. Maka bunyinya juga sama, taktubu, tanzuru. Jadi bagaimana kita nak tahu ini dhamir apa? Jawapannya kena tengok dalam konteks ayat. Okey? Okey, kalau contoh ayat itu berbunyi, wahai Taufik, ya Taufik, taktubu ad-dars. Perkataan taktubu di sini kita faham dhamirnya ialah anta. Sebab dalam konteks ayat ada menyeru nama Taufik. Dan ini menunjukkan Taufik ialah second person. Maka taktubu dalam ayat tersebut ialah dhamir anta. Okey? Faham? Okey, ataupun contoh ayat Husniza taktubu ad-dars. Husniza taktubu ad-dars. Perkataan taktubu di sini ada kaedah huruf ta, huruf T di awal. Boleh jadi dhamir anta, boleh jadi dhamir hiya. Persoalannya, dhamir apa yang paling tepat dalam ayat tersebut? Jawapannya ialah dhamir hiya, bukannya anta. Sebab dalam ayat tersebut, Husniza taktubu ad-dars. Dah petik nama orang perempuan, Husniza. Maka kita tahu taktubu di sini, kaedah huruf T di sini ialah dhamir hiya, she, merujuk kepada Husniza. Faham kelas? Sama kes juga dengan antuma. Antuma lelaki dan antuma perempuan. Kaedah dan bunyi sama sahaja. Taktubani. Jadi nak tahu itu jantina apa? Jawapannya tengok dalam konteks ayat. Baik, ingin saya maklumkan ya, kaedah bagi huma perempuan, antuma lelaki dan antuma perempuan. Saya ulang. Huma perempuan. Huma perempuan, antuma lelaki dan antuma perempuan, kaedahnya sama sahaja, sebiji, iaitu huruf ta, huruf T di awal dan akhir ani. Bunyi pun sama, taktubani. Jadi nak tahu, nak detect dia punya dhamir, kena tengok dalam konteks ayat. Okey? Faham kelas? Okey, baik. Dan seterusnya, untuk bilangan 2, huma lelaki, huma perempuan, antuma lelaki, antuma perempuan, kaedah akhir bunyi ani, ani. Ingat, ani, ani. Itu semua bilangan 2. Manakala una, una, itu untuk kaedah bagi hum lelaki dan juga antum. Cuma awalnya berbeza. Okey? Ni saya dah bagi tips dah ni. Alright? Jadi tolong cakna lah tentang ni. Dan saya harap sangat awak buat lukisan tentang ni. Okey? Tolong jangan pandang remeh. Sebab dalam ujian sedih saya tengok bila pelajar tak dapat kuasai benda ni. Sebab ujian mendengar, ujian bertulis utamanya.
Banyak soalan tentang ni. Okay, jadi memang pelajar kena kuasai. Okay, tolonglah buat lukisan tangan. Satu tangan untuk dhamair, satu tangan untuk fi'il madhi, satu tangan lagi untuk fi'il mudhari'. Okay. Alright, baik. Dah hampir pukul 10.30, jadi kita berhenti di sini. Kelas kita habis pukul 11, pukul 10.30 ke pukul 11 ya? 10.30 kan? 10:30 saja. Okay, baik. Alright, baik. Ada apa-apa nak tanya kelas? Ada apa-apa kan nak tanya? Okay, baik. So, ya apa dia? Setakat ni tak ada saja. Ya, faham ke kelas pembelajaran hari ini? Alright, okay. Baik, untuk makluman kita juga akan belajar tentang nombor, dan untuk makluman awak semua, nombor kita akan belajar hingga 1000. Ya, okay, hingga 1000. Jadi memang awak perlu hafal dan awak perlu kuasai yang basic, barulah awak boleh faham yang 1000. Jangan risau. Sebab awak fakulti kewangan kan, jadi nombor ni kacang aja bagi awak. Dan walaupun bunyi macam besar sangat 1000, tapi benda tu tak perlu hafal pun. Yang perlu hafal nombor 1 hingga 20 saja yang awak dah hafal semester lepas. Sekarang bila masuk 1000, ia hanya lebih kepada pemahaman. Pelajar boleh faham sebab dia sudah hafal yang asas. Macam tu. Kalau dia tak hafal yang asas, dia susah nak faham yang konsep yang lebih advance. Okay? Jadi tak perlu risau. Pelajar full time boleh, awak mesti boleh. Pelajar diploma pun boleh benda ni. Nombor senang je. Okay? Baik, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay, baik, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Terima kasih Ustazah. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustazah. Okay, Afwan. Selamat Hari Raya. Ya, jangan lupa attendance.